مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ورسولنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini kita masih lagi dikurniakan nikmat kesihatan dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bersama-sama kita berada di dalam pengajian ilmu kita pada pagi yang mulia ini. Dan insya-Allah kita akan menyambung kembali untuk pengajian kita mengenai tadabbur surah Ali Imran dan juga sebab-sebab nuzul ayat berkaitan dengan surah ini insya-Allah. Kita akan memasuki untuk ayat 31 kan? Baik. Jadi kita akan bacakan semula ayat 31 daripada surah Ali Imran sehinggalah kepada ayat yang ke-37 ya. 34. Kita ulang-ulang baca baliklah. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa